Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sambung untuk 4 video yang terakhir. Untuk 4 sesi yang terakhir kita akan bincangkan tentang 4 mazhab yang utama, satu demi satu, bermula dengan mazhab Al-Hanafi. Al-Mazhab Al-Hanafi yang kita katakan yang pertama lah, pelopor di dalam mazhab fiqh. Jadi untuk kita terang lebih lanjut, kita akan tengok beberapa perkara. Yang pertama adalah sirah, biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah pengasas kepada mazhab Hanafi lah. Daripada situ dinisbahkan nama Hanafi. So, nama Imam Abu Hanifah kita akan pelajari biografinya, keadaan-keadaan ataupun situasi yang menyebabkan mempengaruhi kefakihan Imam Abu Hanifah. Kemudian kita akan bincang tentang usul mazhab Hanafi. Kemudian ketiga, apa ciri-ciri yang paling menonjol dalam mazhab ni? Kemudian susunan permasalahan, macam mana mazhab Hanafi menyusun permasalahan fiqh. Kemudian cara mereka mentarjihkan mereka mentarjihkan. Maksudnya kalau ada khilaf para ulama ataupun khilaf sahabat, khilaf pada hadis dan sebagainya, macam mana mereka membandingkan. Keenam, istilah-istilah yang banyak digunakan pakai oleh mazhab Hanafi. Sebab macam kita tahu, setiap fan ataupun setiap ilmu itu ada istilahnya. Contoh kalau ada dalam sains sendiri, bio ke, kemis ke, ada istilah-istilah yang digunakan. Begitu juga dalam fiqh dan secara spesifik dalam mazhab. Ada mazhab perkataan di mazhab Hanafi yang mungkin mazhab lain tak pakai perkataan tu ataupun pakai dengan maksud yang lain. Okay, ketujuh, antara ulama-ulama mazhab Hanafi yang menonjol. Selain Abu Hanifah, ada juga ulama-ulama yang lain. Al-Masadir Al-Mu'tamadah, sumber-sumber yang dipegang ataupun yang didasari oleh mazhab Hanafi. Kemudian perkembangan mazhab Hanafi. Apa sebab kemunculan mazhab ini? Ataupun dan begitu juga apa tempat-tempat yang tersebarnya mazhab Hanafi sehingga sekarang. Ini yang ke-10. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Baik, sirah imam. Biografi nama sebenar adalah Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit di Kufah. Dinisbahkan kepada Kufah. Al-Kufi Maula Bani Tayyib. Kemudian panggilan Abu Hanifah ataupun kunyah. Seperti yang kita tahu, kunyah bukan nama sebenar, tapi dia masyhur dengan Abu. Abu sekian. Ataupun Ummu sekian. Seperti yang paling masyhur, sahabat yang terbaik selepas Rasulullah, Abu Bakar. Nama sebenar bukan Abu Bakar, tetapi kunyahnya Abu Bakar. Jadi nama sebenar adalah An-Nu'man bin Thabit, tapi masyhurnya, lagi masyhur kita panggil Abu Hanifah. Kemudian digelar juga sebagai Al-Imam Al-A'zam, imam yang teragung. Sebab kita tahu banyak imam-imam, seperti mazhab pun ada 4 imam yang kita akan teroka hari ini dan 3 lagi sesi. Tapi dalam masa yang sama antara 4 ni, Imam Abu Hanifah mendapat gelaran Imam A'zam sebab dia dulu. Dia yang awal dan mazhabnya juga antara yang awal terasas. Baik, sirah Imam Abu Hanifah. Dia punya kelahiran, lahir pada 80 Hijrah di Kufah. Fi sighari sahabat illa anahu lam yathbut sama'uhu. Jadi kalau ikutkan,
punyalah dia lahir tu kita kata imam yang paling awal, dia sempat bersama sahabat yang kecil. Maksudnya sahabat-sahabat yang kecil pada zaman Rasulullah, kiranya waktu tu dah tua dan dia sempat melalui bersama dengannya. Cuma tidak sabit dia mendengar. Maksudnya mungkin walaupun hidup sezaman, tapi tak sempat mengambil ilmu ataupun mendengar apa-apa hadis daripada sahabat tersebut. InsyaAllah, pada awalnya, awal peringkat kehidupan Abu Hanifah ini, beliau berniaga. Berniaga. La mahamilhum sya'bi nabahatan wa fitnah. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, iaitu yang menjadi guru kepada Imam Abu Hanifah, dia tabi'in, dia melihat kebijakan, kecerdasan pada Abu Hanifah ni. Fa'ausahu bihuduri majalisil ulama. Maka mungkinlah ketika perniagaan ataupun benda-benda lain dia nampak bijak Abu Hanifah ni. Maka dia pesan kepada Abu Hanifah untuk menghadiri majlis ilmu, majlis para ulama. Maka Abu Hanifah pun menuruti perintah itu, ikut suggestion tersebut dan menghadiri majlis para ulama sehingga menonjol juga dalam ilmu. Wa tamayyaza fil fiqhi, dan nampak keunikannya di sudut fiqh. Insyaghala bi usuluddin, pada awalnya dia berjinak ataupun menyibukkan diri dalam bidang usuluddin, iaitu akidah. Dan dia ada banyak perdebatan. Dan ini Alhamdulillah banyak kita boleh rujuk. Antaranya ada kisah dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir meriwayatkan Abu Hanifah pernah berdebat, antaranya debat dengan etis yang menolak wujudnya Tuhan yang menciptakan. Jadi menariklah kisah tu sebab Abu Hanifah dikatakan dia diam berfikir. Sedangkan orang tu dia nak berdebat. Kemudian dia kata dekat Abu Hanifah, lepas lama lepas tu dia kata, kenapa engkau tak menjawab soalan aku ataupun kenapa tak debat? Apa yang kau fikirkan? Abu Hanifah rupanya dia kata, aku sedang memikirkan, aku tengah bayangkan ada satu kapal. Kapal ni dia tercipta sendiri, bergerak sendiri, dan sampai ke destinasi sendiri semuanya. Orang-orang pun sampai dengan kapal tu sendiri semuanya. Aku terfikir pasal benda tu, sebab tu aku tak dapat lagi debat dengan kau sebab duk fikir yang tu. Kemudian yang etis tadi dia kata, mana mungkin kapal boleh terjadi sendiri? Mestilah ada orang yang buat kayunya, kemudian cantumkan menjadi kapal. Ada tukang nakhoda yang melayarkan, walaupun ada angin, tapi mesti ada yang pandu. Kemudian bila dah sampai, ada yang letak sauh dan sebagainya. Mana boleh dia bergerak sendiri, berintis sendiri, tercipta sendiri? Jadi Abu Hanifah sebenarnya itulah berakhir debat tu dengan malu etis tadi. Sebab Abu Hanifah kata, dah tu macam mana engkau boleh menerima dunia ni tanpa Tuhan? Dunia yang sangat kompleks ini dan sangat indah dengan pelbagai sistem boleh terjadi sendiri, sedangkan kau kata dekat aku kapal tadi boleh mesti kena ada pencipta. Maka itu antara salah satu debat yang diriwayatkan. Banyak lagi lah debat. So Abu Hanifah bermula dengan ilmu usuluddin, iaitu akidah. Kemudian baru masuk bidang fiqah. Sirah Imam Abu Hanifah. Antara guru-gurunya yang terkenal adalah Hamad bin Abi Sulaiman, yang mana Abu Hanifah telah melazimi beliau selama 18 tahun. Dan akhirnya, Abu Hanifah menggantikan Hamad bin Abi Sulaiman selepas kewafatannya. Fa'atala majlis darsih. Dia gantilah pada menjadi guru dekat majlis tersebut. Dan dari sudut riwayah, riwayah maksudnya periwayatan hadis beliau, iaitu Abu Hanifah telah meriwayatkan lebih daripada 7 perawi. Maksudnya 70 perawi ni, maksudnya kita ambil hadis tu daripada si fulan. So daripada 70 orang.
Malah dikatakan lebih. Antara yang paling menonjol adalah Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi pada 103 Hijrah wafat. Kemudian Ikrimah, kemudian Atha' bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibnu Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang mana seperti Nafi' dan lain-lain ada juga guru Imam Malik. Yang kita akan tengok minggu depan insya-Allah. Seterusnya, sirah Imam Abu Hanifah antara murid-muridnya juga, ni yang menonjol adalah As-Sahiban. As-Sahiban adalah dua sahabat karib yang sangat melazimi Abu Hanifah. Yang pertama adalah Qadhi Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Abu Yusuf adalah kunyah. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat pada tahun 189. Yang seorang tadi 182. Maksudnya dekat-dekatlah kewafatan tu, dan dua-dua ni telah bersama dengan Abu Hanifah. Zufar bin Al-Hudzail Al-Basri wafat pada 158 Hijrah, dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i 204 Hijrah wafat. Ala kulli hal, tiga yang awal iaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar antara tonggak mazhab. Di dalam mazhab Hanafi, ini disebut oleh beberapa kitab seperti Abu Zaid Ad-Dabusi. Dia kata mazhab Hanifah ni dia banyak berkisar ataupun banyak berputar sekitar pendapat tiga orang ni. Iaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar. Kadang-kadang diambil, kadang-kadang muktamad mazhab diambil daripada Abu Yusuf, kadang-kadang yang kata-kata tu diambil daripada Muhammad bin Hasan, kadang-kadang diambil daripada Zufar. Ataupun imam itu sendiri iaitu Imam Abu Hanifah. Seterusnya, sifat-sifat dan kelebihan. Pertama, sangat banyak ungkapan para ulama yang memuji, menghargai tingginya ilmu Imam Abu Hanifah di dalam fiqh, kekuatan mindanya dan kejituan pandangannya. Seperti kata-kata Imam Syafi'i, ini disebut juga di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "An-nasu iyalun ala Abi Hanifah fil fiqh." Manusia terhutang budi pada Abu Hanifah di dalam ilmu fiqh. Seolah-olahnya nak kata manusia yang ada sekarang ni termasuk dia lah. Termasuk Imam Syafi'i juga. Dalam ilmu fiqh terhutang budi pada Abu Hanifah sebab dia tukang asas. Kedua, kan Abu Hanifah zakiyah. Abu Hanifah juga bijak dan kuat berdebat. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ra'aitu rajulan." Aku telah mendapati seorang lelaki. "Lau kallamaka fis sariyah an yaj'alaha dhahaban. Laqama bihujjatihi." Yang mana kalau kau pergi kepadanya, dia akan berhujah dengan engkau. Ataupun kita kata, aku dapati seorang lelaki yang kalau kita hantarlah siapa-siapa pun untuk pergi dengan membawa hujah, dia akan kalahkan dengan hujah yang lain. Nak katanya bagusnya Abu Hanifah. Ketiga, kana barran biwalidati wa summiya bil wattad likathrati salatihi wa kana fi ghayatil wara'. Dikatakan dia ada ibu yang bernama Al-Wattad. Al-Wattad yang sangat banyak salat, dan dia ni dia ni sangat baik, sangat buat kebajikan kepada ibunya, dan dia juga digelar Al-Wattad kerana banyaknya salat dan kerana sangat wara'. Wattad ni kalau tak silap paksi lah. Seperti gunung menjadi wattad kepada dunia ini. Baik, seterusnya. Situasi yang menyebabkan, yang mempengaruhi kefakihan Abu Hanifah. Macam mana boleh tera ataupun bijak sangat? Yang pertama adalah jibillatuhu wa khasa'isuhul aqliyah. Allah kurniakan memang awalnya akalnya cerdas. Faqad kana fatinan daqiqun nazar sari'al badihah. Dia bijak, teliti bagi pandangan dan cepat bagi pandangan. Dan ini macam
adalah pengajaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia merezekikan manusia seperti harta, begitu juga Allah rezekikan akhlak dan Allah rezekikan akal. Jadi ada orang mungkin usahanya banyak tapi mungkin nak banding dengan orang lain yang usaha tak banyak, lebih kurang. Ha. Ataupun mungkin dia usaha lebih tapi masih juga tak bijak macam seorang dengan usaha yang sedikit. Ala kulli hal itu adalah rezeki yang Allah kurniakan. Kedua, masyayikhuhu alladhin talaqa anhum khassa syaikhuhu Hamad. Yang kedua adalah syekhnya lah. Pertama, keadaan dan ciri-ciri akalnya yang Allah kurniakan bagus. Yang kedua adalah gurunya. Gurunya yang hebat, gurunya yang bagi banyak pengaruh, iaitu antaranya Hamad bin Abi Sulaiman tadi. Ketiga adalah dia hidup di Kufah, yang mana di Kufah ni banyak kelompok lah, banyak jenis-jenis pemikiran yang perlu ditangkis, perlu ditumpaskan. Jadi sebab tu kita kata tadi Abu Hanifah pandai berdebat. Sebab dia hidup dalam keadaan macam tu, yang masyarakatnya banyak puak, banyak kelompok, yang sesat pun ada. Yang keempat, kasratul ulama fi zamanihi. Banyak ulama pada zamannya dan tersebar ilmu-ilmu debat dan pelbagai negara. Baik, seterusnya wafat. Wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah pada tahun 150 Hijrah mengikut pendapat yang paling masyhur. Dan ketika itu beliau telah sampai umur 70 tahun. Dan menarik juga 150 saya bagi tahu terus adalah tarikh ataupun tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Usul mazhab Hanafi. Jadi kita tahu, macam dah kita belajar sebelum ni, usul untuk fiqah ni dan mazhab-mazhab yang lain juga adalah kitab dan sunnah. Mesti pakai. Mesti terima Al-Quran, mesti menerima Al-Hadis. Tapi macam mana mereka menggunakan Al-Hadis? Macam mana? Sebab kalau guna hadis, mereka masing-masing menggunakan hadis, kalau cara yang sama, mesti hasilnya sama. Maka tak lahirlah mazhab. Tapi kenapa? Sebab dia ada sedikit perbezaan, there is slight different untuk penggunaan hadis. Ya'maluna bi khabaril ahad walau kana mursala wa yuqaddimunahu 'ala al-qiyas. Jadi kita dah kata disepakati 4. Kitab sunnah ijma' qiyas. Kitab sunnah ijma' qiyas. Tapi dari sudut penggunaan hadis ataupun sunnah, mereka menerima dan menggunakan pakai khabar ahad. Khabar ahad mengikut ilmu mustalah hadis adalah yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Satu ataupun dua, tiga lah bawah, bukan ramai, bukan mutawatir. Jadi khabar ahad, walaupun hadis tu mursal, mursal di sisi mazhab ahli hadis dia dikira dhaif. Mursal adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Tidak sampai kepada Nabi SAW. Jadi kita kata nama hadis tu hadis mursal. Jadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat sahaja, terhenti, tak sampai kepada Nabi, mereka menggunakan lebih dahulu daripada qiyas. Jadi maksudnya antara qiyas dan hadis mursal dulu, baru qiyas. So, tapi ada dengan syarat lah. Yang pertama, dia mestilah tidak bertentangan dengan apa yang lebih kuat. Jadi, mazhab Hanafi, dia tidak, contoh, kita sebutkan contoh terus. Kerana itu, lam ya'malul Hanafiyah. Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi juga, dia tidak mengguna pakai hadis Fatimah binti Qais, yang mana tiada nafkah untuk mabtutah. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais mengatakan tiada nafkah lil mabtutah, untuk orang wanita yang ditalakkan talak 3. Talak yang dah di mabtutah. Li'annahu mukhalif lil kitab, kerana dia bercanggah dengan Alkitab.
Yang mana dalam Alkitab mengatakan kena bagi nafkah. Kena bagi nafkah bagi mutallaqah. Jadi walaupun ada hadis Fatimah, dia still menggunakan balik semula kepada uh, balik semula kepada Alkitab. Sebab kita kata tadi mereka menggunakan pakai khabar ahad walaupun mursal kerana apa? Kerana lebih daripada qiyas dengan syarat tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. So kali ini dia sedang bercanggah dengan yang lebih kuat iaitu Alkitab. Ada satu hadis Fatimah mengatakan tiada nafkah bagi mabtutah. Dalam masa yang sama ada ayat Al-Quran yang mengatakan bagi orang yang diceraikan itu mesti nafkah. So Abu Hanifah mengambil yang kitab. Kedua, alla yakuna fima ta'ummu bihil balwa. Mestilah dia tidak diumumkan balwa. Diumumkan balwa tu maksudnya mesti diumumkan. Semua mesti tahu. Lidzalika lam ya'mal, oleh itu ada satu hadis riwayat Busrah binti Safwan fi naqdil wudu' masi az-zakar. Ni kita dah sebut dulu minggu lepas kalau tak silap. Pada khilaf batal ke wuduk apabila menyentuh anggota kemaluan lah. Jadi mengikut hadis riwayat Busrah, hadis mursal mengatakan hadis Busrah mengatakan batalnya wudu. Batalnya wudu. Tetapi lam ya'mal al-Hanafiyah. Mazhab Hanafi tidak menggunakan pakai hadis tersebut kerana la yakun fi ma ta'ummu bihil balwa. Kerana apa? Bagi mereka, bagi mazhab Hanafi, benda ni perlu tahu. Mesti semua orang perlu tahu batalnya wuduk dengan menyentuh ke tak batal. Tapi kalau hadis tu diriwayatkan oleh satu sahaja, iaitu oleh Busrah, maka sebab tu mazhab Hanafi tidak menggunakan hadis ini. Sebab kalau benda tu penting, kena tahu kan, batal ke tidak, mesti diriwayatkan lebih lagi daripada seorang. Mesti diriwayatkan selain Busrah. Ketiga, alla ya'mal rawih bi khilafi ma rawa. Mestilah perawi hadis ahad itu, dia tidak bercanggah dengan apa yang dia riwayatkan. Maka kerana itu, Abu Hanifah dan mazhab Hanafi, dia telah menanggung hadis riwayat Abu Hurairah, iaitu membasuh bekas yang dijilat oleh al-kalb, oleh anjing sebanyak 7 kali ala nadb li'annahu kana yaqtasiru ala salat. Jadi ini menarik. Khilaf yang berlaku, mazhab Hanafi mengatakan hadis Abu Hurairah iaitu basuhlah bekas yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Mazhab Hanafiah kata itu sunat. Bukannya wajib 7 kali, tapi sunat sahaja 7 kali. Sebab apa sunat? Sebab perbuatan Abu Hurairah, perawi hadis tu, dia sendiri buat 3 kali. Abu Hurairah sendiri membasuh bekas yang dijilat anjing sebanyak 3 kali. Padahal dia riwayatkan hadis yang 7 kali itu. Sebab tu kita kata alla ya'mal. Kita menggunakan hadis sesuai dengan apa yang diamalkan oleh perawi. Kalau dia bercanggah, maka kita tidak menggunakan pakai hadis tersebut. Sebab perawi sendiri bercanggah dengan apa yang dia riwayatkan. Ala kulli hal, ni semua ada khilaf lah. Ni semua ada khilaf, cuma hari ni kita just bagi tahu apa pendekatan mereka. Keempat, alla yukhalifal khabar qiyasan sabita. Mestilah dia tidak bercanggah dengan qiyas yang sabit. Qiyas yang sabit. Contohnya hadis al-musarrah. Alladhi yarwihi Abu Hurairah fa'inahu indahu mukhalif lil qiyas min an yakun ad-dhaman yakunu bil mithl au bil qimah. Al-musarrah
alladhi yarwihi Abu Hurairah fa innahu indahu mukhalif lil qiyas. So ada satu hadis tentang al-musarrah juga bercanggah dengan qiyas yang sabit. Qiyas yang sabit. Maka ketika itu kita tidak menerima pakai hadis tetapi menggunakan qiyas yang sabit. Okay, seterusnya ijma'. Ijma' tak ada masalah. Aqwal as-sahabah. Baik, kita nampak dah usulnya ada sedikit lain. Tadi dia terima Alkitab, terima hadis dengan pendekatan berbeza, iaitu kita guna pakai khabar ahad walaupun didahulukan ke atas qiyas dengan syarat-syarat yang 4 kita sebutkan tadi. Kemudian menerima ijma', ni sama. Dan keempat, dia menggunakan aqwal as-sahabah. Kata-kata sahabat pun termasuk daripada sumber usul. Tapi dengan syarat, ya'maluna biha inda ittifaqiha, digunakan ketika mereka bersepakat ataupun mereka bila bercanggah, maka mazhab Hanafi akan memilih mana yang dianggap rajih. Wala yakhrujuna minha. Nak tak nak akan ambil juga kalam sahabat. Kalau dia bersepakat, maka betul lah. Kita memang muktamad. Dan kalau mereka bercanggah, kita akan pilih pandangan sahabat yang paling tepat. Qiyas. Mereka sangat banyak menggunakan qiyas dalam bab fiqh. Seperti yang Ana sebut sebelum ni, di kawasan Abu Hanifah terutamanya, banyaknya hadis yang mungkin tak sampai ataupun mungkin sampai dengan cara yang lemah. Jadi nak tak nak memerlukan qiyas. Memerlukan qiyas kerana hadis terhad. Dan yang keenam, sumber hukum di dalam mazhab fiqh mazhab Hanafi adalah al-istihsan. Al-istihsan ni apa maksud di sisi mereka? Tarkul qiyas ila ma huwa aula binuhu. Kita menganggap ada satu tu benda baik yang perlu diutamakan melebihi qiyas. Iaitu kita akan meninggalkan qiyas, pergi kepada yang lebih aula daripadanya. Itu ta'rifan istihsan di sisi mazhab Hanafi rahimahullah. Okey, antara ciri-ciri yang uh, paling menonjol, kita bawakan lebih kurang 5 di sini. Pertama adalah cara khas Abu Hanifah di dalam ijtihad dan mengajar, iaitu secara dialog dan debat. Yang mana ni jarang kita temui dalam Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ada juga debat, Imam Ahmad ada juga debat. Tetapi yang paling menonjol adalah mazhab Hanafi. Kemudian, masyarakah kibar talamidhihi iyah fi ta'sisil madhab. Pengasasan mazhab ini, dia melibatkan murid Abu Hanifah sekali. Dia berbeza dengan mazhab Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Mereka adalah pengasas. Tapi pengasas mazhab Hanafi, selain Abu Hanifah, dikongsikan juga oleh anak-anak muridnya. Seperti tadi Ana sebut, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf dan Zufar. Ketiga, mazhab Hanafi sangat meluas menggunakan qiyas, istihsan dan hiyal. Dan hilah-hilah yang disyariatkan. Keempat, at-tasyaddud fi qabuli akhbaril ahad wal ihtijaj biha. Dia sangat tasydid, sangat strict pada penggunaan, pada penerimaan hadis ahad dan berhujah dengannya. Sebab apa? Sebab boleh jadi palsu, boleh jadi lemah dan sebagainya. Maka mereka sangat terhad dan sangat memilih hadis ahad. Dan sebab itulah dia terhad dan nak tak nak terpaksa pergi kepada qiyas. Kelima, al-fiqhu taqdiri bi fardil masail qabla wuqu'iha. Ni paling nampaklah dalam mazhab Hanafi, banyak permasalahan yang dia cuba jangka. Padahal tak berlaku. Dia sebutkan. Antaranya contoh, wallahualam saya pun tak pasti secara detail. Mungkin antaranya solat dalam keadaan telanjang. Jadi benda tu tak berlaku. Tapi kita jangkakan kalau berlaku apa hukumnya. Jadi ini kepakaran mazhab Hanafi. Baik, susunan masalah. Jadi permasalahan disusun mengikut 3 benda. Yusaniful Hanafiyatu masail al-madhhab ala thalathin min haithu i'tibariha ra'ya rajihan fil madhhab wa hiya
Pertama, masalah usul. Masalah usul kita utamakan. Ini diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah, daripada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di dalam kitabnya yang 6, dinamakan Zahirul Riwayah. Senang cerita, ini masalah usul. Apa Abu Hanifah cakap? Apa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani cakap? Apa Qadhi Abu Yusuf cakap? Lepas tu yang kedua, masalah yang nawadir, yang jarang-jarang. Ini diriwayatkan daripada Abu Hanifah dan rakan-rakannya dan ditulis di dalam kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, antaranya kitab Kisaniyat, Ar-Ruqayyat, Al-Amali dan kitab Al-Mujarrad oleh Abu Yusuf, oleh Hasan bin Ziyad. Dia tulis pandangan Abu Yusuf di dalam Al-Mujarrad. Ini dalam permasalahan yang jarang-jarang. Dan ada juga buku-buku fatwa yang dinamakan Al-Waqi'at. Iaitu masalah-masalah yang tidak diketahui, tidak ditemui kecuali mujtahid yang lewat datang. Dia meriwayatkan daripada yang terdahulu, maka dia berijtihad sendiri dengan pandangan mereka dan dinamakan Al-Waqi'at. Ataupun antara kitab yang terhasil adalah An-Nawazil oleh Abu Laith As-Samarqandi, ataupun Al-Muhit oleh Imam As-Sarakhsi. Itu dia punya permasalahan dan susunan. Macam mana mereka mentarjihkan? Kalau ada khilaf, kalau ada perbezaan pandangan sana dan sini, macam mana mereka bandingkan dan utamakan yang betul? Idza wujida qawlu li Abi Hanifah fa yuqaddam mutlaqa walau khalafahu sahiba ala sahih. Idza lam yukin al-mufti mujtahida. Kalau nak tarjihkan, kita akan utamakan pandangan mazhab, pandangan Abu Hanifah secara mutlak. Walaupun berbeza dengan anak muridnya yang dua orang tu, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Kita akan pakai pendapat Abu Hanifah sebab dia imam. Tapi dengan syarat, mufti itu bukan mujtahid. Let's say, ana ataupun siapa-siapalah yang bukan mujtahid, kemudian dia tengok dalam kitab Abu Hanifah cakap sekian, Qadhi Abu Yusuf cakap sekian, dan Muhammad bin Hasan cakap benda lain pula. Maka kita nak pakai yang mana? Kita sebagai mujtahid akan terima terus pendapat Abu Hanifah. Idza lam yujad qaul li Abi Hanifah, let's say kalau tiada pendapat Abu Hanifah dalam bab tu, fa yuqaddam qaulu Abi Yusuf, thumma Muhammad, thumma Zufar wal Hasan bin Ziyad. Maka akan diutamakan pendapat Abu Yusuf. Kalau tak, Muhammad. Kemudian Zufar. Dan yang terakhir Hasan bin Ziyad mengikut susunan. Kemudian, kenapa Abu Yusuf diutamakan selepas Abu Hanifah? Kerana alasannya dia jadi qadhi lah pada zaman beliau. Kalau tak ada juga, empat-empat tak ada. Tak ada pendapat Abu Hanifah, tak ada pendapat Muhammad bin Hasan Syaibani, tak ada pendapat Abu Yusuf dan Zufar ataupun Hasan bin Ziyad dalam situasi itu, maka kita akan utamakan bima ajma'a alaihil mutaakhirun. Apa yang diijma'kan oleh ulama-ulama terkemudian. Kalau mereka bercanggah juga sesama mereka, kita akan ambil yang majoriti. Taqaddama kutub zahirul riwayah ala ghairiha wal mutun ala syuruh wa syuruh ala al-fatawa. Dan susunan mengikut kitab, kita akan utamakan zahirul riwayah. Kemudian barulah pergi ke kitab yang lain. Antaranya matan, barulah syarah. Dan syarah dulu, barulah fatwa-fatwa. So antara mutun mazhab Hanafi yang mungkin boleh kita tengok sekarang ni adanya kitab An-Nuqayah. Ada juga matan Allah Muhammad Bidayatul Bidayatul lupa nama tu, tapi dia ada kita Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi. Ala kulli hal, ini adalah matan-matan, kemudian barulah kita kembali kepada syarah, kemudian baru kita rujuk fatwa. Yuqaddimul musarrah bitashihi wal mu'allal ala ghairihi wal istihsan ala al-qiyas illa fi masail mustasna.
kita akan utamakan yang soreh, yang disebut secara jelas dulu, barulah kita pergi kepada mu'allal. Dan yang lain-lain. Kemudian kita akan utamakan istihsan, barulah qiyas. Kecuali pada permasalahan-permasalahan yang dikecualikan. Baik, antara istilah-istilah yang menonjol yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Jadi memang hari ini memang kita akan tengoklah. Mungkin ada yang baru pernah tengok sekali first time. Sebab ini adalah mazhab Hanafi, bukannya mazhab Syafi'i. Antara istilah-istilah yang digunakan adanya Imam A'zam. Contohnya, qala al-Imamul A'zam. Kata Imam A'zam. Kata pemilik mazhab. So, itu adalah merujuk kepada Abu Hanifah. Kalau disebut dua orang syekh, merujuk kepada Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau disebut tarafan, maka dimaksudkan Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan. Kalau dikatakan dua sahabat, merujuk kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini kita dah sebut tadi. Kalau dikatakan imam yang tiga, maka merujuk Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Kalau Fakhrul Islam, merujuk kepada Ali bin Muhammad Al-Bazdawi. Dan kalau disebut Syamsul A'immah, bintang matahari umat ini, matahari imam, maka disebut As-Sarakhsi, penulis kitab Al-Mabsut. Kalau kita kata muhaqqiq, pentahqiq mazhab, maka penganalisa mazhab itu adalah orang yang terkemudianlah, yang dikenali antaranya adalah Al-Kamal Ibn Humam. Antara istilah-istilah lagi, disebut Al-Kitab, merujuk kepada Mukhtasar Al-Quduri. Al-Mabsut adalah mabsut milik As-Sarakhsi, sebab mabsut pun ada banyak. So, utamanya mabsut yang ditulis oleh Al-Imam As-Sarakhsi. Kalau Al-Muhit oleh siapa? Oleh Al-Burhan, iaitu Burhanuddin Al-Bukhari. Mutun yang tiga, mutun tonggak yang tiga iaitu Mukhtasar Quduri, Al-Wiqayah dan Kanzud Daqaiq oleh Imam An-Nasafi rahimahullah. Penulis yang sama, penulis kitab Tafsir An-Nasafi. So, tiga ni dianggap matan tonggak lah. Al-Mutun Al-Arba'ah, iaitu mutun tiga yang tadi, iaitu Al-Quduri, Al-Wiqayah dan Kanzud Daqaiq plus Al-Mukhtar oleh Imam Al-Musiri, ataupun ada yang kata yang keempat adalah Al-Majma'ul Bahrain oleh Ibn Sa'ati. Di antara tokoh-tokoh, tadi kita dah tengok istilah, kita tengok tokoh-tokoh di dalam mazhab. Tapi sebenarnya dah sebut dah tadi, penulis-penulis kitab tu tokohnya lah. Pertama adalah Zufar bin Al-Huzail Al-Anbari Tamimi, wafat pada 158 Hijrah. Dia melazimi Imam Abu Hanifah lebih kurang 20 tahun. Dia antara tokoh yang besar, anak murid kanan dan paling faqih di dalam mazhab Hanafi. Ketika dia wafat, ketika Abu Hanifah wafat, khalafahu fi halaqatihi. Yang gantikan di dalam majlis ilmunya adalah Zufar. So, tadi kita sebutkan, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman wafat ganti Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat diganti dengan Zufar. Seterusnya, Qadhi Abu Yusuf. Wafat pada tahun 182 Hijrah. Dia juga antara tokoh pemuka mazhab Hanafi dan kata-katanya didahulukan daripada orang lain. Antara kitabnya adalah Al-Athar dan Al-Kharaj. Ketiga adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wafat pada tahun selepasnya 189 Hijrah. Dia juga melazimi Abu Hanifah lama dan mengambil ilmu daripada Abu Hanifah dan ambil juga ilmu daripada Abu Yusuf. Dan kata-katanya diutamakan daripada orang-orang yang lain tapi selepas Abu Yusuf lah. Dan kita boleh, dia adalah dianggap perawi mazhab. Dan yang keempat adalah Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, wafat pada tahun 204. Dia mengingati dan menjaga kata-kata Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya. Dan dia juga dianggap perawi mazhab. Antara kitabnya adalah Al-Mujarrad dan Al-Amali. Di antara tokoh yang masyhur lain juga adalah Abu Ja'far At-Tahawi. At-Tahawi dia ada satu kitab yang masyhur iaitu Aqidah. Kitab Aqidah At-Tahawi. Aqidah Tahawiyah. Yang ni sangat masyhurlah dipelajari oleh para talibul ilm.
Jadi di sinilah berakhirnya Riasatul Madhab di Mesir. Maksudnya dialah mengetuai mazhab Hanafi di Mesir. Antara kitabnya adalah Syarah Ma'anil Athar dan antaranya juga Mukhtasar fil Fiqh. As-Sarakhsi. Dan menariknya Imam Tahawi ni diceritakan bahawa dia sebenarnya pernah belajar mazhab Syafi'i. Mungkin pernah belajar dengan Imam Syafi'i sendiri. Tapi kemudian mungkin dia belajar-belajar dan dia tak boleh bawa. Dikatakan dia tak mahir menggunakan mazhab Syafi'i. Belajar-belajar-belajar tak mahir. Maka dia berpindah kepada mazhab Hanafi dan menjadi mahir. Wallahu alam kisah tersebut. Kemudian Imam Sarakhsi, Muhammad bin Abi Sahal, wafat pada 490 Hijrah. Dia adalah imam, allamah, menjadi hujjah. Dan antara kitabnya adalah Al-Uthul di dalam usul fiqh dan kitab Al-Mabsut dalam fiqh. Terusnya Al-Marghinani, iaitu Ali bin Abi Bakar, wafat pada tahun 593 Hijrah. Dia adalah penulis kitab matan yang masyhur Al-Bidayah. Kemudian alladhi syarahahu fil hidayah. Dia mensyarahkan Al-Hidayah, Imam Jalil min a'zam masyayikhil madhab. Seterusnya Al-Kamal Ibnu Humam, Muhammad bin Abdul Wahid, dianggap muhakkik. Muhakkik maksudnya tukang analyze, tukang bagi kata putus. Mazhab Hanafi, apa pendapat mazhab Hanafi yang terakhir sekali, conclusion. So dia dibuat oleh Ibnu Humam banyak ni. Dia ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang terkeluar daripada mazhab Hanafi sendirilah. Boleh dipelajari dan dilihat di dalam kitabnya Fathul Qadir, syarah kepada kitab Al-Hidayah. Sumber-sumber yang disepakati, yang diiktimad, digunakan dalam mazhab Hanafi, antaranya, ni kita boleh tengoklah bagi siapa-siapa yang berminat untuk mendalami mazhab Hanafi punya fiqh. Kitab-kitab yang bersendiri. Kitab asal, Muhammad bin Hasan. Kitab Mabsut, Sarakhsi. Kitab Muhit oleh Burhani, oleh Ibnu Mazah. Kalau matan-matan yang ringkas pula, adanya Mukhtasar Quduri, adanya Mukhtasar Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi oleh Marghinani, adanya Kanzun Daqa'iq oleh pentafsir An-Nasafi, dan adanya Multaqal Abhur oleh Al-Halabi. Kitab syarah pula, kita banyak guna dalam mazhab Hanafi, Syarah Mukhtasar Al-Qarhi oleh Al-Quduri, Bada'i' As-Sana'i oleh Kasani, Al-Binayah fi Syarhil Hidayah oleh Al-Aini. Dan yang terakhir, ni antara yang masyhur juga zaman kontemporari, adalah Raddul Mukhtar ala Durrul Mukhtar, Hasyiah Ibn Abidin. Baik, perkembangan mazhab Hanafi. Mungkin saya pergi laju sedikit. Mula-mula pengasasan penubuhan mazhab dan pembinaannya dan terbina usulnya bermula lebih kurang 120 Hijrah hingga 204 Hijrah, iaitu pada wafatnya Al-Hasan Al-Lu'lu'i. Wa fi awalihi, pada awalnya apabila wafatnya Hamad bin Abi Sulaiman, iaitu guru Abu Hanifah. So bila Abu Hanifah dah ganti gurunya, waktu tu terbitnya ataupun terdetiknya pengasas mazhab. Hala makanahu fi durusihi, dia gantikan gurunya di tempat dia mengajar, dan selepas wafat maka sahabatnya iaitu Abu Yusuf dan lain-lain mula bangkit. Wa fi muqaddamatihim, pada awalnya ada Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dia menulis mazhab, maka dikumpullah masalah-masalah dan ditapis. Kemudian fasa pengembangan, kenaikan dan penyebaran bermula pada 204 hingga 710. Wafatnya Imam Nasafi rahimahullah. 204 tadi apa? Wafatnya Hamad, guru kepada Abu Hanifah. Fihi nasyatat, padanya gerakan penulisan telah bertambah aktif. Dihasilkan banyaknya mutun-mutun ataupun matan yang ringkas. Dan ketika itu banyak ulama-ulama besar menulis. Dan yu'ad, dan dianggap antara fasa yang paling besar dengan kekayaan dan ilmu. Sebab masa tu masing-masing menulis. Kemudian istiqrar, iaitu kestabilan.
bermula pada tahun 710 Hijrah sehingga zaman sekarang, iaitu stabil lah. Dah tak ada dah perkembangan yang begitu signifikan dan tiada lagi mujtahid dalam mazhab tersebut, wallahu alam, dan begitu juga dia dah stabil. Sebab tu dia wujud sampai sekarang. Fihi akafa ulama'ul mazhab. Ulama mazhab telah berhenti daripada buat matan-matan yang baru. Cukuplah matan yang ada, kemudian mungkin kita boleh syarahkan ataupun letak hasyiah, susun elok-elok fil mazhab. Dan begitu juga ada fasa ataupun ada proses takhrij al-masail ala furu'ihi wa qawaidihi. Untuk isu kontemporari, kita akan kiaskan ataupun kita akan keluarkan hukum berdasarkan ijtihad zaman dahulu dan cabang-cabang yang telah disebutkan asal. Baik, itu fasanya. Antara sebab macam mana boleh tersebarnya mazhab Hanafi? Pertama, sebab dia antara mazhab yang pertama muncul. Kedua, ramai qadi yang dilantik adalah daripada mazhab Hanafi. Dan ini sangat banyak di dalam kerajaan Abbasiyah. Antaranya tadilah, iaitu Qadi Abu Yusuf. Jadi kalau ketuanya ataupun kalau kita kata ketua pentadbiran, semua diterokai ataupun dipelopori oleh mazhab Hanafi, maka secara logiknya dia akan tersebar mazhab Hanafi. Dan ketiga, Sultan Nuruddin Mahmud Zankil Hanafi, dia telah sebarkan di negeri Syam. Dan dia sangat berpengaruh waktu dia pindah ke sana. Maka tabanni daulah al-Osmaniyah lahu. Maka menyebabkan kerajaan Osmaniyah pun akhirnya mengguna pakai ataupun menerima mazhab rasmi adalah mazhab Hanafi. Di mahkamah lah terutamanya. Baik, di mana kawasan? Dan ini insya-Allah kita akan tutup dan kita akan akhiri tempat-tempat yang tersebarnya mazhab Hanafi sehingga sekarang. Di Iraq, Suria, Lubnan, Mesir. Mesir, kalau sambung di Mesir, siapa-siapa yang sambung di Mesir akan dapati adanya mazhab Hanafi dan ada juga mazhab Syafi'i. Kemudian ada di Turki, Albania, Balkan, Armenia dan kawasan-kawasan Islam yang mengikut Soviet. Kemudian adanya di India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan. Yang Tantan ni kebanyakannya menggunakan mazhab Al-Hanafi. Jadi kita boleh anggap mazhab Hanafi ni antara mazhab yang terawal dan terluas berbanding mazhab tiga yang berbaki. Wallahu ta'ala alam. Kita henti setakat ini. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakumullah hirsan wa ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.